Top 3 skuter untuk akak keychain. By the way, sempena Chinese New Year dan sempena menyambut bulan Ramadan ni, cawangan kami buka pukul 9 sehingga pukul 5 dalam bulan Ramadan sahaja. So, apakah perbezaan ketiga-tiga skuter ni? Ketiga-tiga ni memang sesuai untuk akak-akak keychain yang mana kaki tak sampai tu. Boleh tengok video saya sampai habis. Yang pertama kita ada Benelli Panaria warna putih tu. Yang tengah ni kita ada Ego Avantis. Yang kanan saya ni kita ada Ego Gear Pro. So, kalau akak-akak nak pilih yang estetik, yang cantik, yang comel-comel, boleh ambil Benelli Panaria ni sebab reka bentuk dia yang klasik dan juga estetik lah. Tapi kalau akak-akak yang nak gaya sporty, nampak garang and nak laju sikit lah, boleh ambil Ego Avantis ni sebab horsepower dia tinggi sikit and yalah nampak sport. Tapi kalau akak-akak yang nak canggih, banyak feature-feature menarik, tank minyak besar, nak ada charger apa semua kan, senang cerita full of feature lah, di mana banyak feature-feature yang lengkap dekat motor ni, boleh ambil Ego Gear Pro. Meter pun digital, yang diorang ni meter analog. Dan antara ketiga-tiga ni paling kecil Ego Gear Pro lah. Korang tengok lah saiz tayar dia pun, rim dia pun kecil. Untuk akak-akak yang betul-betul pendek keychain tu, better ambil Ego Gear Pro lah sebab yang ni paling kecil, paling rendah and tinggi 150 pun rasa bawah lah, 150 ke bawah pun still boleh naik lagi lah Ego Gear Pro ni. Saya ada lagi satu skuter yang sepatutnya untuk akak-akak keychain, yang betul-betul keychain lah tapi tak ada store. Nama dia Moda Mocha. Saya tunjuk gambar je. Yang ni paling kecil lah, yang ni paling sesuai untuk akak-akak yang paling pendek. Bukan saya nak beli lah, tapi itu paling pendek lah, yang paling kecil, yang paling comel. So itulah dia top 3 skuter untuk akak keychain. Dengan kesempatan ni saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan cuci-cuci Ramadan. Bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. So kalau korang berminat antara tiga ni, bolehlah isi bet biru dekat bawah. Okay, bye bye.